Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 6 yang terdiri daripada 3 orang jejaka. Yang pertamanya adalah Adam Alif, yang keduanya adalah Adam Haris dan yang ketiga ialah saya, Ahmad Wahyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pengenalan tentang dadah. Apa itu dadah? Dadah ialah bahan kimia yang mampu mempengaruhi fungsi tubuh dan minda manusia. Ia boleh mengubah cara seseorang berfikir, merasa dan bertindak. Sesetengah dadah digunakan dalam bidang perubatan untuk merawat penyakit dan mengurangkan kesakitan. Namun, penyalahgunaannya boleh mendatangkan kesan buruk seperti ketagihan, kerosakan kesihatan serta masalah sosial. Perkembangan dadah dalam masyarakat kini semakin merisaukan apabila penyebarannya berlaku dalam pelbagai bentuk dan cara. Dadah tidak lagi hanya dikaitkan dengan golongan tertentu tetapi telah menular ke pelbagai lapisan masyarakat termasuk remaja, pelajar dan pekerja. Pengedaran dadah juga semakin licik. Mereka telah pandai menggunakan rangkaian media sosial dan saluran tidak rasmi yang sukar dikesan. Oleh itu, pemahaman tentang dadah amat penting bagi mencegah penyalahgunaan dan menjaga kesejahteraan diri serta masyarakat. Ini adalah bukti saya telah mencari isu terkini berkaitan dadah, iaitu dadah sintetik ATS, pilihan utama penagih dadah di Malaysia. Yang kedua iaitu usia 15 hingga 39 tahun, iaitu golongan belia, merupakan yang paling ramai terbabit aktiviti penagihan dadah. Dan yang ketiga iaitu penjualan dadah dalam talian. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang jenis-jenis dadah. Jenis dadah yang pertama iaitu stimulan. Stimulan ni jenis dadah perangsang. Stimulan ni berfungsi bagi meningkatkan tenaga, fokus dan denyutan jantung. Apabila seseorang itu mengambil stimulan ni, mereka akan mempunyai tenaga yang lebih. Antara dadah stimulan tradisional iaitu kokain, amfetamin dan metamfetamin. Dan stimulan moden seperti vape yang mengandungi nikotin. Yang kedua, depresan. Depresan ni jenis dadah penenang. Depresan ni berfungsi bagi melambatkan sistem saraf dan memberi ketenangan. Depresan tradisional terdiri daripada alkohol, barbiturat dan benzodiazepine. Dan depresan moden iaitu vape CBD. Jenis dadah yang ketiga ialah halusinogen. Halusinogen ni jenis dadah halusinasi, berfungsi mengubah persepsi, perasaan dan kesedaran. Halusinogen tradisional terdiri daripada LSD, psilocybin dan ketamin. Dan halusinogen moden terdiri daripada vape THC. Dan seterusnya, jenis dadah yang keempat iaitu opioid. Opioid ni dadah jenis tahan sakit, berfungsi untuk melegakan sakit. Opioid tradisional terdiri daripada morfin, heroin dan kodai. Dan moden iaitu vape dengan campuran opioid sintetik. Tetapi opioid sintetik ni hanya terdapat dalam pasaran gelap, iaitu kes terpencil, kerana vape dengan campuran ini sangat berbahaya. Dan akhir sekali, dadah moden lain seperti vape yang mengandungi nikotin, THC, CBD dan opioid sintetik. Punca pengambilan dadah. Dari aspek individu, masalah psikologi dan tekanan emosi merupakan punca utama pengambilan dadah, di mana remaja yang mengalami kemurungan, kebimbangan, trauma ataupun kegagalan akademik lebih berisiko untuk mencari jalan keluar melalui penggunaan bahan terlarang ini sebagai mekanisme melarikan diri daripada realiti. Selain itu, sifat ingin tahu juga merupakan faktor di mana keinginan mencuba sesuatu yang baru juga menjadi pemangkin awal
khususnya bagi remaja yang belum matang dari segi kemahiran membuat keputusan. Seterusnya, faktor keluarga memainkan peranan yang besar dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku anak-anak, di mana keluarga yang tidak stabil seperti berlakunya konflik rumah tangga, perceraian ataupun keganasan domestik menjadikan remaja itu terdedah kepada tekanan psikososial. Kurangnya perhatian dan pengawasan ibu bapa juga menjadi penyumbang dalam signifikan, seperti ibu bapa yang terlalu sibuk ataupun tidak peduli pergaulan anak-anak. Perkara tersebut memberi ruang kepada mereka untuk bergaul dengan rakan yang berpengaruh negatif. Tambahan pula, kewujudan ahli keluarga yang turut terlibat dalam penyalahgunaan dadah boleh menjadi model tingkah laku yang salah. Lalu ia akan menormalisasikan penggunaan dadah dalam kalangan ahli keluarga tersebut. Selain itu, rakan sebaya pula menjadi punca pengambilan dadah, di mana rakan sebaya ini merupakan faktor dominan dalam sosial remaja. Remaja yang ingin tahu, yang ingin diterima dalam kumpulan tertentu cenderung tunduk kepada tekanan rakan sebaya, terutamanya apabila kumpulan tersebut mengamalkan tingkah laku berisiko, sifat ingin membuktikan diri, pengaruh persuasif rakan dan budaya kumpulan yang mengagung-agungkan gaya hidup bebas menjadikan remaja mudah terikut-ikut mencuba dadah. Hubungan rapat dengan rakan-rakan yang sudah terlibat dalam penyalahgunaan dadah amat membimbangkan kerana ia membuka akses kepada dadah. Di samping mewujudkan persekitaran sosial yang menormalisasikan tindakan tersebut. Seterusnya, faktor sosioekonomi dan persekitaran turut memberikan impak yang besar. Individu yang tinggal di kawasan yang terdedah kepada kegiatan jenayah, kemiskinan dan pengangguran selalunya mengalami tekanan hidup yang tinggi. Tekanan ini mendorong mereka mencari keseronokan atau jalan keluar sementara melalui pengambilan dadah. Akses yang mudah kepada dadah ni melalui sindiket, pergaulan bebas dan penggunaan media sosial memudahkan remaja mendapatkan bahan tersebut tanpa kawalan ketat. Akhir sekali adalah faktor pendidikan dan sekolah juga memberi kesan. Pelajar yang mengalami tekanan akademik melampau, prestasi lemah ataupun berdepan masalah seperti buli dan pengasingan sosial mungkin mengambil dadah sebagai cara untuk menenangkan diri. Persekitaran sekolah yang kurang menekankan pendidikan pencegahan dadah ini ataupun gagal membina hubungan guru murid yang positif turut menyumbang kepada peningkatan risiko pengambilan dadah. Seterusnya, kesan pengambilan dadah. Dari aspek kesihatan fizikal, pengambilan dadah ini membawa kesan merosakkan hampir semua organ dalam tubuh manusia. Dadah seperti heroin, ganja sintetik dan ketum memberi kesan langsung kepada sistem saraf pusat, di mana ia menjadikan pengguna ini bergantung kepada bahan tersebut untuk berfungsi secara normal. Penggunaan berterusan menyebabkan kerosakan kronik pada hati, buah pinggang, paru-paru dan jantung. Penyuntikan dadah melalui jarum yang dikongsi pula meningkatkan risiko jangkitan penyakit berbahaya seperti HIV, AIDS, hepatitis B dan hepatitis C. Selain itu, kesan pengambilan dadah terhadap kesihatan mental juga amat ketara. Dadah mengubah keseimbangan kimia dalam otak lalu menyebabkan gangguan seperti kemurungan, kebimbangan melampau, paranoia, halusinasi dan psikosis. Individu yang ketagih dadah ini sering mengalami perubahan personaliti, hilang fokus, tidak mampu berfikir secara rasional dan sukar mengawal emosi.
Kebergantungan terhadap dadah juga menyebabkan pengguna ini mengalami ketidakstabilan mood yang boleh mendorong mereka kepada tingkah laku agresif dan berbahaya. Seterusnya, kesan pengambilan dadah turut memberi implikasi besar terhadap institusi keluarga, di mana kehidupan keluarga ini akan terjejas apabila salah seorang ahli menjadi penagih dadah. Kerana masalah ketagihan ini lazimnya akan menimbulkan konflik, ketegangan dan tekanan emosi dalam kalangan ahli keluarga lain. Penagih ini sering mengabaikan tanggungjawab sebagai ibu, bapa ataupun anak yang menyebabkan ahli keluarga lain menanggung beban ekonomi dan sosial tambahan. Selain itu, kesan pengambilan dadah terhadap masyarakat pula sangat besar kerana ianya mencetuskan pelbagai masalah sosial. Peningkatan aktiviti jenayah seperti kecurian, perompakan, pecah rumah dan peredaran dadah sering dikaitkan dengan penagihan dadah. Ini kerana penagih yang ketagih memerlukan sumber kewangan yang segera untuk mendapatkan bekalan dadah. Selain itu, dari sudut ekonomi dan pembangunan negara, pengambilan dadah membawa kerugian yang sangat besar. Penurunan produktiviti tenaga kerja berlaku apabila ramai individu ini tidak mampu bekerja ataupun diberhentikan akibat ketagihan. Jadinya, negara kita terpaksa menanggung kos rawatan, pemulihan, penguatkuasaan undang-undang dan pembangunan pusat serenti yang memerlukan perbelanjaan kerajaan yang tinggi. Seterusnya, keterlibatan belia dalam penyalahgunaan dadah ini menjejaskan potensi modal insan negara kerana generasi muda ini sepatutnya berperanan sebagai pusat tenaga kerja berkualiti, inovatif dan kompetitif. Hal ini menjejaskan pembangunan ekonomi jangka panjang negara serta menghalang usaha mencapai kemajuan sosial yang mampan. Yang seterusnya, saya akan menerangkan apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah penyalahgunaan dadah. Yang pertama, pihak kerajaan. Pihak kerajaan boleh memperketatkan penguatkuasaan undang-undang dengan mengenakan hukuman yang berat kepada penagih. Selain itu, kerajaan juga boleh mengadakan kempen kesedaran secara besar-besaran bagi memupuk kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya dadah. Kerajaan juga boleh melaksanakan pendidikan yang berkaitan tentang penyalahgunaan bahan di sekolah bagi memberi pendedahan awal tentang impak negatif dadah kepada murid-murid sekolah rendah. Yang kedua, ibu bapa. Ibu bapa boleh mewujudkan suasana keluarga yang harmoni dan bahagia. Ibu bapa juga boleh membuat pemantauan secara berterusan terhadap aktiviti harian dan pergaulan anak-anak supaya kita dapat tahu apakah aktiviti harian yang mereka lakukan dan siapakah mereka berkawan. Ibu bapa juga boleh menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Kerana contoh teladan yang baik ni membolehkan anak-anak terhindarlah dari terjebak dengan aktiviti penyalahgunaan dadah ini. Yang ketiga ialah pihak sekolah. Pihak sekolah boleh membuat kerjasama dengan agensi luar seperti AADK atau PDRM untuk menyampaikan ceramah dan pameran tentang dadah di sekolah. Pihak sekolah juga boleh memperketatkan peraturan sekolah bagi membentuk disiplin murid. Pihak sekolah juga boleh mengadakan sesi kaunseling kepada pelajar bagi mengetahui masalah yang dipendam oleh mereka. Yang keempat ialah individu. Individu boleh menghayati ajaran agama kerana
ajaran agama mempunyai nilai-nilai positif yang boleh menghindarkan diri mereka daripada terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Individu juga boleh memilih rakan yang membawa pengaruh yang positif dalam hidup mereka. Individu juga boleh menambah pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan dadah. Individu juga boleh berjumpa dengan pakar psikiatri sekiranya mengalami masalah kesihatan mental. Yang terakhir ialah rawatan pemulihan. Yang pertama, rawatan perubatan. Rawatan perubatan ni biasanya dilakukan di klinik atau hospital oleh pakar kesihatan. Doktor boleh membantu mengurangkan kesan ketagih dan gian. Ada ubat tertentu yang boleh mengawal keinginan dan dapat membantu proses berhenti ketagihan dadah. Antara ubatnya ialah metadon, buprenorphine dan sebagainya. Rawatan yang kedua ialah kaunseling dan terapi. Penagih akan berjumpa dengan kaunselor atau pakar psikiatri. Mereka boleh belajar cara mengawal emosi, mengurus stres dan menjauhkan diri daripada mengambil dadah. Terapi boleh dibuat secara individu, berkumpulan atau bersama keluarga. Rawatan yang ketiga ialah rawatan di pusat pemulihan. Contohnya pusat C dan C iaitu Cure and Care, AADK atau pusat Serenity. Di sini mereka tinggal sementara untuk mengikuti program seperti aktiviti kerohanian, kaunseling, latihan kemahiran, sukan dan disiplin diri bagi mengatasi masalah ketagihan mereka untuk mengambil dadah. Kesimpulannya, penyalahgunaan dadah merupakan isu serius yang membawa pelbagai kesan buruk kepada individu, keluarga dan masyarakat. Oleh itu, semua pihak perlu berganding bahu untuk membanteras gejala ini melalui pencegahan, pendidikan, penguatkuasaan undang-undang serta rawatan pemulihan yang berkesan. Setiap individu harus mempunyai jati diri yang kukuh dan bijak menolak pengaruh negatif yang boleh menghancurkan masa depan mereka. Jika setiap pihak memainkan peranan dengan penuh tanggungjawab, tidak mustahil masalah penyalahgunaan dadah dapat dikurangkan dan negara dapat melahirkan generasi yang sihat, berdisiplin dan bebas daripada najis dadah. Semoga usaha murni ini dapat memastikan Malaysia terus maju dan aman pada masa hadapan.